Assalamualaikum dan salam Malaysia Barani. Saya Muhammad Ramsyah, wartawan untuk anda hari ini. Pada hari ini, kita akan menjalankan podcast Kejayaan Murid. Bersama saya, Tokoh Sasia SKSC. Boleh kau saudara perkenalkan diri dahulu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alamsyah bin Abu Alamsyah. Saya murid dari kelas 6 Askia, Sekolah Kebangsaan Felda Cemuru. Apakah perasaan Alim diumumkan sebagai tokoh sasia sekolah ini? Saya berasa sangat bersyukur dan bangga apabila diumumkan saya sebagai tokoh sasia sekolah. Pengiktirafan ini membuat saya lebih semangat untuk menjadi contoh kepada rakan-rakan. Tadi kami difahami bahawa Alim suka membantu guru dan rakan di sekolah. Bolehkah cerita apa yang biasa dilakukan oleh Alim di sekolah? Kebiasaannya apabila saya melihat guru atau rakan yang kesusahan, saya tidak teragak untuk membantu mereka. Contohnya seperti kawan saya terjatuh dan saya tolong dibangun semua. Dan saya membantu guru dengan cara menolong guru barang, buku atau membawa peralatan yang penting ke sekolah, ke kelas. Okey. Apakah cabaran yang dihadapi untuk mengekalkan sasia baik di sekolah ini? Dapat beberapa cabaran untuk saya mengekalkan sasia di sekolah ini. Salah satunya pengaruh rakan sebaya, pengaruh media sosial dan tekanan emosi. Baik. Apakah yang mendorong saudara untuk setia membantu guru dan rakan di sekolah ini? Yang mendorong saya untuk sentiasa membantu guru dan rakan di sekolah ini ialah nilai murni dalam diri. Saya percaya sifat tolong menolong ini adalah perkara yang baik. Okey. Bagaimanakah rakan-rakan melihat sikap Alim ini? Rakan saya melihat sikap membantu ini ialah sikap positif. Positif Siapakah yang menjadi inspirasi Alim di dalam membentuk sasia yang baik ini? Terdapat beberapa individu menjadi inspirasi saya untuk menjadi sasia terbaik. Salah satunya ialah Rasulullah SAW. Kerana ia membantu orang dengan penuh kasih sayang dan ikhlas. Dan ibu saya mendidik saya dengan penuh kasih sayang. Baik Apakah harapan Alim pada murid-murid di SKFC ini? Saya berharap membantu ini akan berterusan di sekolah ini. Baik Baiklah, itu saja hari ini. Terima kasih. Bye-bye. Bye.